Apabila malaikat nak cabut nyawa, malaikat tanya. Tidak cabut selalu, malaikat tanya. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, lalu malaikat bertanya, fima kuntum, kenapa kamu jadi begini? Kamu mengucap kamu Islam, duk alik puak hak lawan Islam ni buat apa? Sebelum cabut nyawa ni malaikat tanya sebelum cabut nyawa, apakah yang telah kamu lakukan terhadap agama kamu? Mu Islam lagi lawan Nabi Muhammad ni buat apa? Malaikat tanya. Mu Islam lagi lawan Islam ni buat apa? Sebelum malaikat cabut nyawa, malaikat tanya, apa mu jadi lagu ni? Lalu mereka menjawab. Dia jawab. Bukan tak jawab, dia jawab. Tidak kata malaikat tanya pakai duk dia. Tak, dia jawab. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Kami lemah. Orang lain kuat kena turut orang lain. Pasal orang yang kuat nak suruh hamba berkecek lagu tu, hamba berkecek, hamba lemah. Adakah jawapan seperti ini boleh melepaskan seseorang itu dengan hujah seperti ini? Jawabnya tidak. Tak lepas.